Bestie, tutorial time. So this time kita nak buat tutorial macam ni. Let's go. Tutorial yang kita nak buat kali ni memang simple je. Oh, apa yang kotor ni? Tapi it's okay, abaikan. Okay, pakai B-Shawl, dia automatically ada cutting bahagian belakang. Nak beli kat mana? Beli dekat showcase saya lah. Okay, this one korang ambil kiri atau kanan, ikut selesa masing-masing. Lepas tu pin dekat sini. Lepas tu untuk owning, dia korang adjust, korang nak pakai macam style flowy macam ni ke, ataupun nak melekat dekat muka ke, nak lipat sikit ke, it depends on you, bestie. Tarik, cubit ke belakang, lepas tu pin. Gitu. Lepas tu yang bahagian tepi telinga ni, korang pusing, pin dekat bahagian sanggul belakang. Lepas tu you kemas-kemaskan dekat leher ni. Yang bahagian dalam ni, pin sini. Bagi dia diam kat situ. So it's done, bestie, done. So ni bahagian depan cover. So bahagian tepi, bahagian belakang dia memang automatically ada cutting sebab kita guna B-Shawl. So dah siap. Sangat senang kan? Next tutorial, komen. Bye, selamat mencuba.